Assalamualaikum geng, kembali lagi dalam channel WA. So di vlog kali ni aku nak buat trip satu hari. Kita akan pusing Cameron. Aku nak tunjukkan apa yang ada dekat Cameron Highland ni selama satu hari ni. Jadi yang mana suka tengok video macam ni, jangan lupa like, komen dan share, subscribe. Let's go. Sebelum gerak, aku isi minyak dulu dekat Shell penanti. Ha? Tapping lah. Boleh? Tapping lah dekat dalamnya masih goyang. Boleh. Ride kali ni 2 biji motor. Aku, bini aku, pok aku dan mak aku. Perjalanan nak ke Cameron dari Kulim ambil masa lebih kurang 3 jam 35 minit. Suasana agak sayu, kereta pun tak banyak lagi masa ni. Angin sejuk, santai, tenang je bila bawa. Setelah setengah jam lebih kurang, hentian pertama aku berhenti dekat RNR Gunung Semanggai untuk solat subuh. Setelah selesai, terus aku tak buang masa pergi ke motor dan bersiap untuk gerak. Alright, settle subuh di Gunung Semanggai. Kita akan gerak pergi breakfast di... Aku pun tak tahu kat mana. Ikut pok aku. Right? Let's go. Langit pun dah mula cerah. Kereta makin banyak. Tak lama lepas tu aku singgah di RNR yang seterusnya untuk breakfast. Kami berhenti rehat di RNR Bukit Gantang. Breakfast kat sini. Lepas tu lagi shoot terus pergi ke Cameron. Mulakan breakfast dengan nasi lemak 2, teh tarik kau 1. Memang puas lain macam sikit sebab suasana sejuk pagi-pagi ni. Alhamdulillah selesai, kita dah breakfast di RNR Bukit Gantang. Jadi kami tak buang masa, terus shoot ke Cameron Highland. Let's go Cameron. Cuaca hari ni memang cantik, langit biru, awan pun macam dah peluk gunung. Angin masuk daripada tepi visor, memang sejuk sikit, nikmat dia lain macam. Ni kalau masuk terowong menora memang agak bergema. Kalau pakai Akrapovic ataupun UPBR tembok bulan, mau pekak telinga ni. Bila dah nampak signboard arah Simpang Pulai, hati pun dah berbunga nak naik jalan Beka Bengkok tu. Tapi itulah, itu part yang paling best. Di
Masuk je simpang ni, kem sebenar dah bermula. Jalan dah masuk start panjang. Kita dah start mendaki. Kiri kanan hutan tebal. Udara pun makin sejuk. Memang function teruk lah. Corner demi corner, layan satu-satu. Bukan nak laju tapi nak rasa. Bunyi exhaust pun slow. Angin tolak dari celah-celah bukit. Kadang-kadang aku berhenti kat tepi ni bukan sebab penat, tapi nak tengok view dekat situ. Memang cukup tenang. Jauh daripada bandar, jauh pada stres. Setelah penat layan corner, kami dah tiba di destinasi pertama, iaitu Hobbiton. Hobbit Village ni diambil inspirasi daripada filem The Hobbit dan movie set dia ada di New Zealand. Beberapa tempat lagi pun ada, termasuklah Malaysia. Tiket masuk bagi seorang RM30. Aku tak masuk, cuma duduk kat luar ambil gambar dengan video, lepas tu terus gerak. Booking kat Sepadan. Kalau nak trek Cameron Highland bukit tu. Faham. Tak lah. Ya. Kita yang pelan-pelan ni lah. Aduh. Sambung perjalanan naik ke atas, tinggal lagi separuh jalan nak sampai. Cuaca makin lama makin sejuk walaupun matahari dah terpacak dekat atas. Alhamdulillah, kami dah sampai di sempadan Negeri Pahang. Itu signboard Cameron Highland. Berhenti, pegang makat. Tu, shoot terus ke sana. Okay. Sini antara sempadan Perak dan Pahang, signboard Cameron Highland. Siapa-siapa yang naik sini memang selalu akan berhenti untuk ambil gambar dan video. Semakin sampai, semakin banyak boleh nampak kebun-kebun sayur yang ada dekat sini. Belum sampai Brijang lagi, lebih kurang dalam 10 km macam tu. Tapi kat sini dah start memang jam teruk. Memang tak boleh nak buat apa dah. Daripada bawah tu sampai ke atas ni, aku tak tahu dia punya jam kat mana. Tapi tak boleh nak kata apa kau, sebab hari ni kan public cuti. Jadinya orang nak ambil peluang cuti ni nak bawa family jalan-jalan kan. Bagi siapa-siapa yang datang sini pada hari weekend ataupun public, diminta hati-hatilah. Sebab sini memang terlampau jam teruk. Tak kisahlah motor kau, kereta kau. Sekarang ni aku dah masuk dekat depa punya ladang tea. Sekarang aku nak try pergi tengok dekat tempat ladang ni. Kalau buka, aku tunjuk gambar dia punya kecantikan ladang tea dekat sini. Jalan dia, jalan nak ke sana lagi. Siapa-siapa yang lalu dekat kawasan sini nak pergi ladang tea ni, apa kena hati-hatilah bawa motor ke, bawa kereta ke. Sebab jalan dia agak sempit dan dia ada satu jalan ni je, antara kereta nak main dengan kereta nak pergi. Jadinya dia akan selisih. Bila selisih tu, faham-faham lah dengan jalan yang sempit, tanah dia curam sikit kan. Destinasi pertama, kita berada di ladang teh. Apa nama tempat ni? Palas. Palas. Ladang teh Sungai Palas. Kita akan naik ke atas, ambil gambar sikit, ambil video, tunjuk gambar.
yang best dekat sini. Ladang teh Sungai Palas atau ladang Boh ialah pengeluaran teh hitam yang terbesar di Malaysia dengan pengagihan domestik dan antarabangsa, dimiliki oleh Boh Plantation Sdn Bhd. Ditubuhkan pada tahun 1929 dan pengasasnya ialah J.A. Russell. Okay, bila hangpa dah naik tu, dekat belah kanan dengan belah kiri ada dua laluan. Belah kanan tempat nak beli ayak tea ataupun ayak teh. Bukan ayak lah, serbuk. Belah kiri tempat pun nak minum ayak, nak lepak. Ni dia punya tempat. Sini hangpa boleh dapat lah macam-macam perisa jenis kopi ada. Ada campur green tea, ada gula kurang, 3 dalam 1. Macam lah kat sini. Hangpa nak beli ayak teh, hangpa boleh main singgah kat sini lah. Macam aku tak beli kot, main ronda-ronda kan, saja jalan-jalan. Macam tertarik, ada semua dah sini. Dekat ladang tea apa? Palas. Palas, Sungai Palas. Sekarang ni aku duduk tengah menunggu untuk masuk kat dia punya kilang proses tea. Tapi disebabkan public hari ni, kita dapat tengok mesin saja. Kalau dia punya apa nama tu, proses buat tu tak ada sebab orang cuti public kan. Aku tengah tunggu dia punya time pukul 11.20, lebih kurang dalam 10 minit lagi lah. Setelah 10 minit berlalu, staf dia akan panggil untuk berbaris, tetapi malangnya tidak boleh buat video dalam kilang atas sebab tertentu. Jadi siapa yang datang ladang teh Boh ni boleh singgah di kilang ni untuk tengok sendiri cara pembuatan teh. Kat luar kilang ni pun ada 2 jenis mesin yang proses teh juga. Cuma yang selebihnya ada dalam kilang tu yang masih beroperasi. Ini pula dia punya bagi tahu lah. Variation in fermenting time or drying temperatures will adversely affect the quality of the tea. Jadi siapa-siapa yang nak tahu pasal teh, tahu pasal generasi teh, nak beli teh ataupun nak tengok proses pembuatan dia, boleh datang ke sini, ladang teh Sungai Palas. Sebelum gerak turun, ambil gambar dengan video dulu untuk kenangan. Tak bila pula lagi nak mai. Tapi bagi aku serius memang tempat ni cantik, luas dan banyak sangat tempat untuk OOTD. Sekarang ni kami sedang menuju ke salah satu tempat yang agak menjadi perhatian. Di mana? Jom ikut. Tapi jalan dia tu agak not bad, boleh tahan. Jom, depan lagi, sejauh lagi ke atas. Penat duk pulang motor, akhirnya sampai juga aku di ladang teh seterusnya. Tapi ladang teh ni juga adalah ladang teh Sungai Palas. Cuma datang sini untuk bergambar. Orang pun tak ramai, memang puaslah nak ambil gambar video. Langit pun cerah dengan kebiruan. Angle pacak kamera memang on point dekat sini. Disajikan pula dengan pemandangan bukit diselaputi dengan hijaunya daun teh. Memang cukup mind blowing. Memang cukup cantik kat sini. Teruskan ke next tempat. Kena daki sikit. Tak sikit, banyak jugalah. Tempat yang jarang orang tahu bila main Cameron Highland ni. Mula-mula jalan dia elok je, tapi main lama dah start cabaran untuk mendaki. Gear motor kita kena steady. Bukit makin lama makin tinggi, ditambah pula dengan jalan berbatu agak mencabar. Hutan tebal kiri kanan.
Kiranya kalau naik, kena naik slow-slow je. Destinasi seterusnya, aku dah sampai di Moisi Forest. Kat sini kalau nak masuk RM10. Kalau tak mau masuk, bolehlah duduk kat luar ni, tengok pemandangan kat sana. Lepas tu lepak-lepak kat dia punya signboard depan ni, Moisi Forest ni. Aku decide untuk tak masuk. Duduk kat luar pun dah okey. Santai kat sini, ambil gambar dengan family untuk kenang-kenangan. Anda hadir sampai di Moisi Forest. Video. Tanda kita dah sampai. Mantap. Turun daripada Moisi Forest, terus bergerak ke next destinasi. Tempatnya dekat tapi lambat sampai sebab kenderaan yang banyak mai untuk bercuti. Aku dah sampai dah dekat destinasi yang seterusnya, iaitu Cameron Valley Tea. Kalau siapa-siapa pernah dengar dia punya nama brand teh dia, inilah dia punya ladang dia. Besar elok ladang dia. Luah. Lepas tu macam-macam ada. Kalau ladang ni hangpa nak masuk RM4. Kalau naik baji RM20. Tapi bagi aku jalan kaki pun dah okey dah. Cuma siapa-siapa yang tak larat nak jalan kaki tu, bolehlah ambil. Tapi baji dia start daripada sana. Dia naik, dia turun sini, dia berhenti kat situ. So situ pun kena jalan kaki ke. Cuma dia boleh ambil pi dengan balik lah. Yang tu je lah. Aku tunjuk video sikit kat hampa. Lepas tu kita gerak. Inilah ladang teh antara yang terlama juga. Dia punya ladang teh ni memang cukup meriah, hijau, sejuk, rasa macam dalam wallpaper. Angin dia apa, jangan cakap, memang sedap gila. Udara pun fresh. Tempat ni memang spot lepak yang paling power. Nak ambil gambar, cun. Nak ambil video pun lagi cun. Aku try jalan bawah sikit. Jangan main-main, kena hati-hati. Tapi view dia memang padu gila. Lepas pusing-pusing, wajib lepak dekat atas kafe tu. Order teh panas, duduk sambil tengok view. Memang cukup relax. Cameron Valley ni memang wajib datang kalau naik Cameron. Datang pagi-pagi, lagi kabus tebal. Memang feeling dia lain macam habis. Tengoklah betapa besarnya tempat ni. Memang cukup cantik. Puas kalau nak berjalan dengan family, nak beriadah. Puas aku duduk kat situ. Sekarang tiba masa untuk shopping di area Key Farm. Antara tarikan pelancong untuk membeli buah ataupun sayur-sayur di sini. Orang dekat sini jangan cakap memang cukup sesak. Sebab macam-macam pilihan ada dekat sini. Macam inilah keadaan suasana di Key Farm. Memang orang terlampau ramai. Lepas tu sesak. Dan barang-barang yang dia jual pun banyak juga. Dia ada 3 tempat. Sana satu, sini satu, dengan belakang tu satu. InsyaAllah kita pusing. Pusing lagi boleh pusing. Meriah weh. Kiri kanan macam-macam jual sayur segar, buah-buahan besar gedabak, strawberry merah menjala. Tengok pun dah terliur. Aku jalan slow-slow, mata ligat. Ada jagung manis, ada buah segar, ada madu asli. Bunga-bunga kat sini pun memang fresh, sejuk lagi. Kembang elok, sesuai untuk surprise bagi orang yang tersayang. Bazar yang kedua, iaitu bazar sebelum yang baru siap tu, yang ni. Ni bazar yang lama sikit. Bazar ni dia lebihkan kepada sayur-sayur macam ubi, salad, lepas tu jagung. Kalau buat makan dekat sini dia kurang sikit. Cuma tak tahulah mahal murah. Jomlah kita tengok. Harga kat sini boleh tahan murah asal pandai nego je. Confirm dapat harga kasih sayang. Nak beli oleh-oleh kat sinilah tempat dia. Tengoklah betapa ramainya orang tak lepaskan peluang untuk borong dekat sini. Kalau main sini memang puas hati, rasa macam nak borong semua bawa balik.
Sini pula tengah-tengah tempat berhadapan dengan The Ship Century. Kalau ikutkan nak masuk tapi tutup, so tak ada rezeki. Mungkin next time boleh datang lagi dan masuk dekat sini. Kita ke bazar yang ketiga, sebelahan jalan ni. Kat bazar ni dia lebihkan macam barang-barang coklat, lepas tu bantai-bantai, kitchen ada tak banyak. Sayur pun ada jugalah tapi tak banyak. Pasal yang ketiga ni sama juga macam yang tadi, cuma ini lebihkan pada sayur-sayur, buah-buahan yang dipetik terus. Banyak pilihan dan harga di sini. Boleh dikatakan banyak kedai dan tempat hampa boleh beli kat sini. Macam-macam lah. Settle trip kita kali ni. Satu hari di Cameron Highland. Jadi yang mana suka tengok video macam ni, jangan lupa like, komen dan share, subscribe. Semoga kita bertemu lagi di next video. Di mana? Aku tak tahu. InsyaAllah kalau ada rezeki. Assalamualaikum. Sampai di sini ride untuk kali ni. Macam-macam tempat yang pergi, walaupun ada lagi tempat yang belum singgah sebab masa tak cukup. InsyaAllah ada rezeki nanti aku kembali dengan vlog Cameron 2.0. Jalan-jalan ke tempat lain pula. Jumpa di next vlog. Jangan lupa like, komen dan share, subscribe.